أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita saksikan apakah ringkasan halaman 418, iaitu pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga kita akan melihat kepada perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengikuti wahyu dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diikuti pada ayat 4 hingga 5 bercakap tentang berbilang hati, ya, tidak mungkin ada berbilang hati pada seorang rijal, pada seorang lelaki, dan apakah hukum zihar dan bagaimanakah status anak angkat di dalam Al-Quran. Seterusnya pada ayat yang ke-6, kedudukan serta tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita fahami bagaimana ianya amat penting dan ianya adalah satu penghormatan dan juga dalam masa yang sama menentukan tahap iman seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma arhamna bil Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وتوكل
توكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama, bina identiti iman dan jangan terikut-ikut budaya ataupun tekanan, pressure daripada kumpulan musyrik, munafik dalam masyarakat. Yang kedua, kita ikut dekat-dekat wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana itu adalah peluang untuk kita bertambah tawakal pada Allah. Dan yang ketiga, sentiasa bina jiwa yang bertawakal kerana itu cara untuk kita selamat dunia akhirat. Allah, la ilaha illallah. Kita saksikan perkataan pilihan pada hari ini, iaitu khabara ataupun khabar 52 kali disebut di dalam Al-Quran, dan Allah menyatakan pada ayat yang kedua, Allah amat mengetahui perkara-perkara yang mendalam, ke depan, ke belakang. Nak menceritakan bagi seorang pemimpin, kita perlu mengikut wahyu. Dengan wahyulah kita mampu menguruskan ke depan, ke belakang ataupun apa yang telah berlaku. Tanpa wahyu, kita akan terus gagal dalam menguruskan kepimpinan yang ada dalam kehidupan kita. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Ambil masa sedikit untuk tajwid. Sedikit saja, iaitu kita nak ulang kaji pada ayat walakin ma ta'ammadat qulubukum. Ayat yang kelima, kita lihat di slide kita apakah hukum yang kita pilih pada kali ini. Hukum idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah ni satu hukum yang
biasa dah kita belajar dah sejak kecil lagi. Idgham, tok guru kita kata, makcik-makcik kan, ustazah kita, idgham, bacaan idgham. Apa idgham tu? Idgham sebagaimana yang kita belajar memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, masukkan huruf mati ke dalam huruf yang berbaris selepas itu. Dalam konteks idgham ma'al gunnah ini, contoh dalam surah Al-Ahzab iaitu ayat kelima, hujung ayat kelima, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dia suruh bacaan ni sangat mudah kerana ia berkaitan nun mati bertemu dengan mim. Nun bertemu dengan huruf mim. Yang mana huruf nun dan mim ni memang dah dia satu sekali dia punya corong, iaitu corong gunnah. Tidak boleh disebut huruf nun dan mim melainkan mesti berlaku gunnah di hidung, nun dan mim. Walaupun makhrajnya berbeza, nun hujung lidah, mim mulut, tapi bila sebut nun dan mim mesti lalu ke hidung dia punya saluran ataupun gunnah itu. Maka terus masukkan sahaja. Walakin asalnya nun mati. Walakin jumpa dengan mim, nun tu masuk dalam mim. Walakin tutup mulut terus, senang. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Bayangkan kalau kita kena baca dengan izhar di sini Ustaz Fahad. Walakin ma payah. Jangan kata Quran, Arab pun tak bercakap macam tu. Kaedah Arab pun tak bercakap macam tu. Payah kalau kita nak kena baca dengan izhar kat sini kan. Walakin ma, Allah payah. Jadi Quran juga bagaimana rahmatnya, bacaan tu memudahkan kita. Wala daripada ki tu terus pindah kepada mim. Walakin ma. Kan senang, hanya kita memanjangkan gunnah masuk dalam hidung kita. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Begitulah, wallahu alam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله